Hai semua, selamat datang ke podcast TV PSS SMK Taman Kota Kulai. Hari ini kami akan membawakan satu topik yang menarik, iaitu Game Based Learning atau dikenali sebagai GBL. Okay, hari ini kami akan membawakan anda untuk kita melihat sendiri apa pengalaman dan juga apa kelebihan GBL ini kepada setiap murid SMK Taman Kota Kulai. Sebelum kita kenali dulu Afina, mari kita kenali siapakah itu tunjang utama GBL ini, iaitu Todak Academic. Okey, apakah peranan dia dan apakah Todak Academic ni sebenarnya, Afina? Okey, betul tu. Terima kasih Kimi. Todak Academic ni adalah institusi akademik swasta yang berinisiatif dalam memberikan pembelajaran dan pembangunan pendidikan dengan cara menggunakan membina permainan interaktif atau yang korang panggil games. Todak Academic ni, diorang bekerjasama dengan sekolah seperti SMK untuk mempromosikan pembelajaran teknikal dalam kelas menggunakan teknologi. Dengan podcast ini, kami akan menunjukkan anda ini merupakan salah satu usaha antara pihak SMK Taman Kota Kulai dan juga Todak Academic untuk jadikan belajar lebih fun dan seronok pada abad ke-21 ini. Betul sangat. Okey, kita orang letakkan konteks. Kalau korang nak tahu, mari kita terus masuk ke dalam sesi utama, iaitu bersama dengan para panel kita dan pengalaman mereka menggunakan GBL ini. Okey, sekarang kita bersama dengan panel pertama kita. Okey, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Brian Balanalingko dari kelas 5PA. Salah satu peserta GBL yang dah 3 tahun lah lamanya. Lama 3 tahun tu. Boleh kongsikan sedikit pengalaman Brian selama 3 tahun Brian dalam GBL ni? Pengalaman saya tak banyak, tak kurang, sebab selama kita orang belajar GBL ni, kita orang belajar dari pembuatan game dari kosong ke complete dia. Daripada Brian sekarang belajar GBL ni, apa yang Brian rasa sukar untuk dapatlah? Mula-mula sekali saya ingin berterima kasih kepada Coach Miro dan rakannya kerana coding ni bukan agak susah kerana dia salah satu sistem yang lain kena. Selain itu, kita orang ia juga dapat meningkatkan kemahiran asas coding saya. Lepas itu dia agak menyukarkan lah, sebab saya kena luangkan masa saya untuk membuat game tersebut. Brian, kami dengar anda ada satu pencapaian dalam GBL ni. Boleh ceritakan mengenai pencapaian tu? Pencapaian tu ialah menyertai pertandingan coding membuat game. Semasa membuat game, saya mempunyai satu masalah yang tak dapat dielakkan, iaitu masalah transport pergi ke pertandingan tersebut. Malangnya saya cuma wakil sekolah, tetapi saya tidak dapat melanjutkan pertandingan tersebut. Kalau Brian lepas ni SPM, Brian akan sambung ke Universiti Aliran Accountant atau Brian akan sambung kepada GBL punya? Mungkin saya akan mengambil GBL kerana itu salah satu keahlian saya dalam membuat suatu game. Okey, macam tu. Terima kasih Brian sebab kongsikan sedikit pengalaman bersama kami. Okey, kita sambung dengan Afina sekarang, guys. Okey, terima kasih Kimi. Seterusnya kita akan bertemu dengan panel kita yang kedua, iaitu Azwa. Azwa, boleh kenalkan diri dahulu? Nama saya Azwa Safrina dan saya daripada kelas 5 STEM. Okey, so Azwa, saya nak tanya awak soalan. Boleh tak ceritakan sedikit pengalaman Azwa dalam GBL ni? Baiklah, untuk pengalaman saya dah belajar dalam GBL ini untuk dalam 3 tahun. Dan saya daripada GBL ini saya dapat banyak jugalah ilmu tentang coding, sebab saya ni
jenis yang coding pun baru macam sikit-sikit je tahu, tak berapa advance lagi. Tapi sejak masuk ke dalam Todak ni, dalam GBL ni, saya dapat banyak ilmu tentang coding, daripada asas ke macam yang tinggi sikit lah, walaupun taklah tinggi sangat. So daripada coding ni saya dapat buat game. Dan game tu pun saya boleh bawa masuk ke pertandingan. Sebelum ni pun saya pernah pergilah ke pertandingan untuk menunjukkan saya punya game, showcase semua. Dan di sana macam ramailah orang-orang yang lagi hebat daripada saya. Tapi daripada situ saya pun boleh ambil lah pengalaman daripada diorang dan masukkan dalam saya punya game tu. Okey Azwa, tadi Azwa ada cakap pasal pertandingan kan? Boleh tak saya tanya, apakah cabaran Azwa dalam pertandingan tersebut? Untuk cabaran saya pula, Todak ni selalu adakan kelas macam waktu tak berapa kena, sebab bila saya berada di sesi petang, dia adakan awal sikit dan saya perlu jalan kaki pergi ke sekolah. Dan bila dilakukan pada sesi pagi, bila saya naik ke sesi pagi, dia lakukan masa kelas. Jadi saya macam kena korbankanlah salah satu, sama ada kelas ataupun GBL ini. Bila saya korbankan GBL ini, macam banyak jugalah yang saya tertinggal. Tapi dengan bantuan coach seperti Coach Amirul, saya dapatlah belajar balik semua apa yang saya tertinggal itu dan dapat faham semua, sebab dia jenis yang ajar satu-satu apa yang saya tertinggal tu. So cabaran dia pun, sebab saya ni jenis yang macam agak pelupa, sebab bagi saya macam rumit jugalah nak buat coding ni. So perlukan masa yang lama sedikit lah untuk buat game semua ni. Wow, sangat hebat ya Azwa, je sanggup berkorban masa untuk program GPL ni ya. Seterusnya Azwa, untuk soalan yang terakhir, boleh tak Azwa bagi tahu kepada penonton game apa yang Azwa buat dalam program GPL ni? Untuk game, kami ada belajar 3 jenis game. Yang pertama sekali untuk kami punya starter lah, untuk game first kami buat yang mempunyai coding sangat asas, iaitu platform. Platform ni dia senang sebab dia macam sangat basic lah. Dia macam letak platform-platform je dan kita perlu lompat-lompat je. Untuk game yang kedua, kita belajar RPG. Yang itu dia macam free roam, yang tu macam perlukan masa sedikit lah sebab dia kena buat dia punya map semua sangat banyak jugalah. Dan dia punya coding pun semakin bertambah. Untuk yang ketiga, kita ada belajar side scroller. Side scroller tu dia macam gaya game Flappy Bird lah. So dia yang tu senang sikit lah nak buat daripada yang RPG tu. Itu je. Okay, terima kasih Azwa. Seterusnya kita akan terus ke panel yang ketiga, iaitu bersama dengan Kimi. Terima kasih Afrida. Okay, sekarang kita bersama dengan panel ketiga kita. Okay, boleh perkenalkan sedikit nama biodata kepada penonton? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira. Saya daripada kelas 5 PA dan antara salah satu ahli GBL. Boleh saya tanya, kenapa anda tertarik dan meminati GBL ni? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak GBL dan juga pihak sekolah serta guru-guru seperti Cikgu Habibah, Cikgu Syazwani dan juga Sir Zahid memberikan saya peluang dan tawaran untuk join program GBL ni. Okey, berbalik pada soalan Kimi tadi, minat saya terhadap GBL ni sebab saya minat juga untuk membuat coding ni dan juga saya ada menyertai juga program robotik pihak daripada sekolah dan saya sedikit memahami apa yang perlu dilakukan dan benda tu menarik minat saya sebab saya suka benda-benda yang berkomputer dan juga IT ni. Soalan seterusnya, adakah Atira rasa GBL ni akan diminati oleh generasi sekarang? Okey, pada soalan ni tu saya rasa mesti ramai budak-budak akan suka sebab GBL ni dia more tu kita guna teknologi, kita guna phone, laptop, coding, benda-benda yang budak generasi sekarang suka kan. Lagi satu, kelas ni dia santai tapi kita boleh faham secara mudah. Jadi kita tak perlu nak stres-stres, nak fikir coding tu macam mana apa semua. Kita just follow the flow yang coach tu ajar and kita dapat at the same time kita bersukaria, gelak-gelak dengan kawan-kawan, kita berusaha nak siapkan satu game tu. Bila kita dah siap satu game tu, kita rasa seronok dan juga rasa bangga dengan diri sendiri.
Baiklah, terima kasih Kimi. Tapi kenapa awak macam lesu sangat tadi? Tapi tak apa, kita memeriahkan lagi suasana bersama dengan para panel kita yang keempat, iaitu Cik Farah. Boleh perkenalkan diri dahulu? Cik Farah? Farah je kot. Farah Kristina binti Muhammad Rosli dari kelas 5 Geo. Dan saya juga merupakan salah satu peserta daripada Toda Akademi, iaitu dikenali sebagai GBL juga. Okey, baiklah. Farah, boleh tak saya nak tanya awak, kalau GBL ni kita terapkan dalam sekolah, perubahan besar apa yang awak akan nampak? Kalau bagi saya lah, perubahan besar tu kalau untuk suasana sekolah, dia lebih menyeronokkan lah bagi murid. Sebab kalau suasana sekolah menyeronokkan, murid akan lebih mudah tidak cepat mengantuk, tidak mudah bosan ataupun sebab terpaksa datang ke sekolah. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak tanya, macam mana Farah nak mempromosikan program GBL ni kepada murid-murid dalam sekolah? Kalau promosikan, betul pihak sekolah yang promosikan melalui halaman media sosial. Sebab halaman media sosial sangat digunakan oleh generasi zaman sekarang. Lagi-lagi generasi Alpha ataupun dikenali sebagai Gen Z. Sebab sekarang generasi kan suka main media sosial. Macam TikTok kan? Betul-betul. Diorang suka scroll kan, balik-balik rumah je terus buka phone. Betul. So bagi saya sangat mudah untuk promosikan hanya menggunakan skrin telefon saja. Baiklah, terima kasih Farah. Seterusnya kita akan berjumpa dengan panel kita yang kelima. Okey, terima kasih Afina. Sebenarnya ini bukan lesu, ni adalah aura tenang. So kalau kita dapat tengok kat sini, kita ada panel yang kelima. Jadi boleh perkenalkan biodata sedikit kepada penonton? Nama saya Kristina Sofia binti Zamri daripada kelas 5 Perniagaan 1. Saya salah seorang daripada ahli GBL lah. Okey, Kristina, apa kesan yang Kristina dapat selepas mempelajari GBL ni? Kesan bagi saya sebelum ni, saya rasa coding tu benda yang sangat susah. Sebab saya pernah lah layari internet sikit nak belajar, tapi lepas masuk GBL ni saya buka mata saya untuk mengenali bahawa sebenarnya coding ni ada banyak jenis yang kita boleh belajar. Antaranya yang kita belajar kat GBL ni adalah jenis yang block lah. So dia tidak terlalu kompleks untuk kanak-kanak macam saya. So untuk orang-orang yang beginner macam saya memang sangat sesuai lah untuk belajar GBL ni. Okey. Terima kasih untuk jawab soalan tu. Sekarang kalau macam Kristina diberi peluang untuk menjaga orientasi tingkatan 1, adakah Kristina akan menyampaikan mengenai GBL ni kepada mereka? Saya memang sangat minat dengan GBL ni sebenarnya, sebab dalam era-era digital ni kita semua memang didedahkan dengan peralatan-peralatan elektronik dan kita perlu tahu cara nak gunakannya. So GBL ni adalah salah satu approach yang sangat sesuai untuk kanak-kanak seperti budak tingkatan 1, kerana mereka yang suka permainan game, patutnya diorang boleh belajar cara untuk buat sendiri dan guna game tu sebagai kekuatan dan bukan sebagai kelemahan lah. Okey, terima kasih Kristina untuk berkongsi sedikit pandangan. Okey. Baiklah Kimi, aura tenang je, tapi tak apa, kita pun tenang-tenang juga bersama dengan Akmal. Baiklah Akmal, saya perasan tadi awak macam nervous sikit tau dekat belakang. Macam apakah perasaan awak sehari ni? Saya tidak nervous, tetapi lebih kepada bahagia kerana dapat dijemput oleh Afrina untuk menghadiri podcast pada hari ini. Baiklah Akmal, sebelum kita terus ke soalan, boleh tak Akmal memperkenalkan diri dahulu kepada penonton? Nama saya Akmal Hisham dari kelas 5 STEM. Saya adalah salah seorang pelajar dari SMK TKK. Baiklah Akmal, soalan saya ialah apakah feedback ibu bapa Akmal bila Akmal masuk dalam program GBL ni? Pada umumnya, parent-parent di luar sana tidak menggalakkan anak-anak mereka untuk menghadiri aktiviti seperti GBL ini. Ini kerana mereka lebih mementingkan pembelajaran seperti biasa. Tetapi parent pada di luar sana janganlah risau kerana pada akhir pembelajaran kami akan mendapat sijil daripada GBL. Seterusnya kita
kita bersama dengan Cikgu Habibah iaitu Guru Kanan Mata Pelajaran TVET SMK Taman Kota Kulai untuk memberikan sepatah dua kata tentang program Todak Akademik ini. Terima kasih Afrina. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Todak Akademik dan Yayasan Wiba Prima terutamanya kerana telah banyak memberi peluang kepada pelajar, kepada murid-murid sekolah untuk mempelajari GBL daripada tak tahu apa-apa berkenaan dengan coding kepada mahir mencipta game. Maknanya dalam perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Baiklah, penglibatan murid-murid sekolah menceburi dalam program GBL ini secara tak langsung banyak cabaran yang ditempuhi. Satu, masa, kekangan masa. Yang kedua, takwim kadang-kadang tak selari dengan pihak sekolah. Yang ketiga, silibus yang terlalu padat. Okey, walau bagaimanapun murid-murid sekolah masih lagi meneruskan pembelajaran ini dengan sokongan ibu bapa, dengan sokongan sekolah, terutama sekali guru mata pelajaran yang membenarkan mereka turun mempelajari GBL terpaksa escape mata pelajaran, tapi mereka akhirnya berjaya menghabiskan silibus. Cuma kita daripada pihak sekolah ni kita harapkan silibus akan datang dikurangkan supaya murid dapat menghabiskan tempoh pembelajaran dengan lebih teratur dan juga lebih selesa lah. Itulah pendapat saya tentang program GBL. Satu lagi harapan, janganlah stop setakat ini saja. Saya harap pihak Todak Akademik memberi peluang lagi kepada pelajar sekolah SMK TKK untuk mempelajari lagi tentang GBL untuk membina program-program yang lebih menarik lagi. Baik, sekarang kita bersama dengan tunjang utama di SMK Taman Kota Kulai iaitu pengetua. Okey, pengetua boleh kenalkan sedikit, intro sikit. Intro sikit. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang melihat sesi rakaman podcast ni. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Abu Asad, pengetua di SMK Taman Kota Kulai. Setakat ni dah berada di sini selama 2 tahun lah. Okey. Pengetua, apa pandangan pengetua bila SMK Taman Kota Kulai ni dipilih untuk program GBL ni? Saya memang sangat gembira. Satunya saya seronok juga sebab saya ni adalah salah satu generasi yang pelik sikit. Orang ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Kalau saya ni dia generasi Zennial dia panggil. Zennial ni jambatan kepada generasi Y yang lahir 77 sampai 83 digelar sebagai generasi Zennial. So generasi ni generasi analog berubah kepada digital. Jadi kami ni macam peneraju lah daripada satu benda yang lama kepada satu benda yang baru kan. Jadi bila kita pun dapat satu program yang agak besar, terutama dalam dasar pendidikan digital negara ni, kita nampak benda tu kan, di mana budak selama ni hanya pakai teknologi konvensional kan, dan sekarang kita diberi satu teknologi digital untuk belajar. Jadi satu perkara yang sangat baik. Okey, begitu. Soalan seterusnya, apakah pandangan pengetua mengenai kolaborasi Yayasan Wiba Prima, Todak Akademik dan dengan SMK Taman Kota Kulai ini? Pandangan saya memang satu kerjasama atau kolaborasi yang baik daripada komuniti khasnya. Kalau nak harapkan sekolah saja memang kita tak mampulah sebab dari segi tenaga mahir, sumber kewangan, kita tak cukup benda tu. Tapi bila ada kolaborasi daripada luar macam ni, contohnya Yayasan Wiba Prima sendiri yang menyumbangkan kewangan dan dia beri kursus-kursus secara online kan, disambung pula dengan Todak Academy yang memang ada kemahiran dekat situ. Jadi satu perkara yang baik kepada murid-murid tremendous khususnya. Kalau
panel kita, peserta kita yang kami interview tadi, iaitu bekas daripada GBL ini. Apakah harapan pengetua kepada mereka, adakah untuk disambungkan kepada generasi sekolah yang akan mendatang? Harapan saya memang saya nak benda ni diteruskan sebab satu benda yang baik dan kita dah ada pioneer yang kita dah boleh angkat dia daripada seorang jadi 3, seorang pegang 3, dah bertambah berkembang kan. Yang kita berjaya 5 orang kan. 5 orang ni kita harapkan jadi mentor yang baik kepada adik-adik dia. Dan daripada mentor adik ni, dia pula jadi mentor kepada yang lain. So dia akan jadi satu perkara yang lebih baik lah. Terima kasih pengetua atas perkongsian dengan kami. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Huwaida. Saya bekas pelajar SMK Taman Kota Kulai. Saya terlibat dalam program GBL ni daripada tingkatan 2 hingga ke tingkatan 3. Sekarang saya belajar di MRSM Tunggal Fababa. Selama 2 tahun saya belajar dengan GBL ni, saya sedar bahawa permainan bukan sahaja sekadar hiburan. Melalui website Make Code Arcade, saya belajar macam nak tulis kod melalui blok-blok yang disediakan, bina permainan sendiri dan memahami bagaimana teknologi berfungsi. Belajar terasa lebih menyeronokkan dan bermakna. Setiap kali saya membina permainan, saya belajar berfikir secara logik, mengguna pelbagai idea dan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang permainan saya tu tidak berfungsi seperti yang ditunjukkan. Tapi dari situ saya belajar macam mana nak memperbaiki kesilapan saya. Kelebihan belajar melalui GBL ni, saya belajar macam mana bekerjasama, berkongsi idea dan mendengar pendapat orang lain. GBL membantu saya membina kemahiran penting abad ke-21 seperti komunikasi, teknologi, kolaborasi dan pemikiran kritikal. Saya rasa lebih yakin untuk mencipta sesuatu yang baru. GBL bukan sahaja belajar tentang permainan, tapi tentang bagaimana saya belajar untuk berfikir, mencipta, membantu orang lain dan tidak mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amirah Syahinda binti Ahmad, berumur 16 tahun dan bersekolah di MRSM Bengkalan Cepat. Jadi saya telah mengikuti program GBL ini sendiri dari tahun 2023 sehingga akhir tahun 2024 di SMK Taman Kota Kulai sebelum berpindah ke MRSM Bengkalan Cepat. Jadi beberapa kelebihan yang saya dapat sepanjang saya mengikuti program GBL adalah yang pertama, saya diberikan pendarahan awal mengenai bidang pengaturcaraan ini sendiri. Seperti yang saya belajar di GBL, iaitu asas pengaturcaraan dalam pembuatan game. Sedikit sebanyak dia dapat memupuk minat saya dalam bidang pengaturcaraan ini sendiri dan membuka peluang kepada para pelajar yang lain untuk menyambung pembelajaran dalam bidang yang sama di peringkat universiti. Yang kedua adalah seperti yang dikongsikan daripada coach kami sendiri, bidang GBL ini sendiri, iaitu asas pembuatan game ini berpotensi dalam pemasaran ataupun berpotensi untuk dijadikan salah sebuah peluang pekerjaan, kerana seperti yang diceritakan, ada seorang pelajar yang telah menjual hasil game yang telah dicipta dan sedikit sebanyak menjadi sumber pendapatan kepada para pelajar. Dan yang ketiga adalah di GBL ini sendiri, kami belajar setiap apa yang kami pelajari, setiap komponen yang kami pelajari dalam coding itu sendiri mudah difahami, ringkas dan sebenarnya baru saya sedar yang coding ini sendiri bukanlah sesuatu yang sukar. Jadi GBL ini sendiri membuka peluang ataupun memberi kesedaran sebenarnya bidang pengaturcaraan ini sendiri adalah sesuatu yang menyeronokkan dan bukanlah sesuatu bidang yang sukar. Jadi di sini saya ceritakan beberapa feedback daripada ibu bapa saya sendiri dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak GBL kerana memberi peluang kepada saya untuk mendalami bidang ini. Kerana bidang ini bukanlah satu bidang yang saya sendiri terfikir untuk
mempelajarinya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishmat Daniel Haikal bin Darwis. Saya merupakan pelajar tingkatan 5. Sekarang saya bersekolah di SMK Takis di Sabah. Namun dahulu saya pernah menjadi salah seorang pelajar SMK Taman Kota Kulai yang menyertai program GBL ini. Sepanjang pengalaman saya menyertai program GBL, terdapat 3 kelebihan yang saya peroleh. Yang pertama, saya dapat berpeluang untuk belajar tentang ilmu-ilmu asas berkaitan dengan dunia pembuatan video game, di mana saya belajar untuk mereka cipta, background serta karakter suatu game video tersebut. Yang kedua, saya dapat belajar sambil mencuba untuk aplikasikan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru yang berada di GBL itu. Saya belajar try and error dan saya kesan mana yang saya lemah dan apakah kesilapan yang telah saya buat. Yang ketiga, kelebihan yang saya dapat sepanjang saya belajar di GBL ini adalah mendapat guru-guru yang berdedikasi, berwibawa dan amat terbuka kepada anak-anak murid, di mana mereka mempunyai pendekatan yang baik untuk menarik minat-minat murid-murid untuk menyertai dalam aktiviti GBL ini. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sepanjang podcast ini. Teruskan menyokong dan belajar dengan bijak, bukan dengan bosan. Kerana SMK Taman Kota Kulai, kami belajar dengan GBL Style. SMK Taman Kota Kulai, suara aspirasi kita.